Sebenarnya I datang hari ni ada benda nak cakap. I pun sama. Nak cakap apa? You lupa esok hari apa? Hari apa? Esok birthday I. Bukan birthday you dah lepas ke? Ni lah jantan. Sikit-sikit dah lepas. Okey macam ni. Kalau I marah you anggap apa? You tu garang. Habis you marah I? Sebab I sayang you. Kalau I pinjam duit you macam mana? You tu lelaki dayus. Habis selama ni you pinjam duit I? Duit you tu duit I juga. You pernah ada guna duit. Okey. Kalau I curang belakang you macam mana? You tu lelaki gatal. Tapi you pun curang belakang I. I curang belakang you sebab I nak uji you je. Gila lah perempuan ni. Amat dahsyat. Panjang hidup I tak pernah jumpa perempuan gila macam you. Sama lah. I pun tak pernah jumpa lelaki sebodoh you. Tak apalah. Yang penting I sayang you. Tak ada siapa yang boleh pisahkan hubungan kita melainkan janda. Janda mana? Kau beritahu aku janda mana? Sebelah aku rodok pun kau. Alah, relax lah sayang. Abang gurau je. MUSM. Apa maksud dia? Miss you so much. Di hatiku tertulis namamu serta